kita exercise. Dekat di mana? Dekat dekat lah. Okay, hari ni kita bercakap mengenai exercise. Latihan physical activity. Physical activity ni sebenarnya kamu kena amal. Kalau kamu dah amal, kalau kamu dah buat, hidup kamu akan mana pada 80 tahun akan datang. Macam itu. Sebab apa? Kau tanya sendiri. Sebab apa? Sebabnya dari sanalah body kau connect to your soul. Badan kita akan merembeskan satu hormon ataupun akan dia akan bagi signal dengan kita punya soul. So dari sana kita lagi more to relax, more to healthy, you know. Wow, tiba-tiba I cakap English. Sekarang I baru nak jalan-jalan je. Jalan-jalan, ambil udara segar. Dari exercise juga kau boleh ambil udara yang segar, macam ni, di pokok-pokok. Tapi kalau kau exercise di rumah, kau nak dapat lah kan. Tapi sebenarnya exercise di rumah dengan exercise di dekat di luar lebih kurang je, sama je. Cumanya kalau di luar lagi kita nature gitu. Exercise ni ataupun kita jalan-jalan aktiviti riadah ni, kita boleh jumpa orang baru, kita boleh jumpa kawan-kawan baru. Banyak sebenarnya kebaikan. Ini orang baru. Macam tu. Jadi, pergilah exercise. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bila kita exercise juga, kita akan rasa kita happy. Kita akan rasa masalah kita semua di belakang. Ada di belakang. Yes. Masalah kita tertinggal di belakang. Biarpun kau rasa banyak masalah kau, tapi bila kau exercise, masalah kau hilang sekejap je lah. Macam ni. Ini yang aku katakan. Inilah yang aku cakap pasal kita exercise dengan pokok-pokok bunga. Pokok-pokok bunga ni lah merembeskan pokok-pokok bunga ni lah yang menghasilkan oksigen. Kau tengok. Kalau kau dekat rumah, mungkin ada pokok bunga kau lah. Ni panas balik.